Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyantuni asnaf-asnaf kita. Kita juga menyerahkan sumbangan lah. Dan Alhamdulillah program Ramadan itu kita teruskan. Juga pada Aidilfitri ini kita telah pun menyerahkan sumbangan kepada lebih 38,850 asnaf, RM500 sebagai bantuan untuk bulan Ramadan, bulan Aidilfitri ini, bulan Syawal, yang mencecah sehingga RM18.17 juta lah. Alhamdulillah. Kemudian bagi program hari ini kita menyerahkan sedikit sagu hati tunai kepada asnaf-asnaf ini yang berjumlah semuanya RM128,000 dan juga termasuk kepada kanak-kanak yang berjumlah RM10,000. Jadi umumnya hari ini RM138,000 dan kita juga hari ini buat satu majlis penyerahan kepada 4 pertubuhan bukan kerajaan untuk mereka meneruskan program-program seperti mana yang kita merancang bersama, iaitu sebanyak RM3.136 juta kepada 4 pertubuhan. Jadi Alhamdulillah kita meneruskan usaha ini untuk kita agihkan dan kita buat sebaiknya, dan yang lebih penting sekarang ini adalah bagaimana untuk kita memastikan zakat yang dibayar itu sampai kepada setiap asnaf seperti mana yang kita rancang dan kita jadualkan. Dan Alhamdulillah di peringkat Mawib juga sudah ada satu assessment ataupun penilaian terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Jadi tahniah kepada Mawib, terima kasih kepada pembayar zakat, terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Saya menerima bantuan dari Mawib, maka sebulan RM300 untuk barang-barang harian dapur. Maja terima bantuan sari hidup juga? Sari hidup dengan Baitul-Mal sebanyak RM600. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah bagi rezeki melalui Mawib, Baitul-Mal. Jadi rasa saya tak ada masalah. Terutama pada ibu-ibu tunggal. Tambah kita ni dah tak ada kerja apa macam saya sekarang. Dah tak ada kerja. Jadi apa yang bantu dia Mawib tu rasanya bangga sekali. Terima kasih banyak-banyak pada Mawib. Saya harap biarlah berkat dunia akhirat lagi berkembang lagi untuk orang Islam macam kita. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mawib kerana telah membantu keluarga saya, anak-anak saya untuk sambung belajar. Mawib telah memberikan bantuan awal, IPT, macam anak saya nombor 4 terus dapat tajaan sepenuhnya daripada Baitul-Mal untuk dia terus sambung belajar sehingga tamat. Lepas tu yang sekarang ni anak saya nombor 4, nombor 5 dapat bantuan awal persekolahan sebab memandangkan suami saya pun dah seorang warga emas kan. Jadi kami memang sangat-sangat bersyukur sangat dapat bantuan yang Mawib bagi untuk meringankan beban dan meneruskan pembelajaran anak saya.